Sekejap saya tahu tak pedas. Masih dengan lagu Duri Duri Dam ni. This is not my vibe, guys. Esok baju esok dek. Baju esok match mama. Okay. Duri dam. Ada shiftness tak? Nanti duduk lagi dengan Cik B, si best. Doakan, insyaAllah kalau ada. Nyanyi macam lagu tadi kan, dia rap kan. Ya, yeah, baby ada dia kecil je. Sedap. Perut bakar Cik B. Saya dah di paket ke-3 kot. Kenapa sedih? Cocomelon. Lupa makan apa? Ayam. Tapi saya tahan kepedasan. Saya makan ayam sambal hijau. Tapi sambal hijau tak cukup. Tapi tahan kepedasan. Korang dah try sambal hijau karameng? Mana sambal hijau karameng? Oh. Best dia. Apa ni? Saya ada belambat baju ni. Pedas. Sekejap Hai. Sekejap leg. Sekejap otak saya pun leg ni. Pedas sangat. Saya meja kat mana? Oh, semaju kot. Saya lupa apa nama kedai tu. Wah, ada dalam dia. Ada dalam hitam tu. Sambal hijau. Pedasnya. Jangan mama nak pakai semua baju tok teman manager sudah. Semua ke tukar matching. Juga. Okay. Blazer, baju office wear. Blazer, rok dan mama tu semua duduk. Bawa yang tu duduk. 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 Kalau tak ada. Aku dah sana. Iya pedas. Pedas. Saya tak kenyang. Saya kepedasan. Baby, I want to take my chuggy. Dia shoot kat mana, Sal? Kat Starbucks je. Office ke? Yup. Bukan. Airbnb. Ha? Dia sewa Airbnb macam adik pernah buat dengan Zaki. Dan dia ada air. Dia.
sama jadi sushi. Apa? Zaki tengah merah tu. Rasanya. Aduh, putih belakang. Oh! Ibu masak apa hari ni? Mak saya tak sayang saya dah. Dia masak kat Cik B je tadi. Dia masak ketupat sotong kat Cik B. Kat saya dia tak masak. Tak nampak. Ya, mak saya tak kat belakang. Tapi dia hantar tu boleh pakai jeans dengan blazer apa sah? Boleh je. Jeans biru. Kenapa kena pakai blazer? Dia nak style office wear casual, jeans dengan blazer. Blazer. Mama, tadi ada tak sempat nak shopping pun dekat Mama. Pandai potong langsung buka. Oh! Mana boleh? Kalau Mama potong, tak sayang adik. Woi. Mama panggil kakak apa? Sa. S-A. Lisa. Sa. Kita tak ada dessert ke? Baik. Kabut dengan kakak depan TV depan. Cik saya dah pedas. 5 liter dog. 5 liter dog went swimming one day. Bird. Cakap pasal bird, saya teringat kes gosip hangat hari ini. Jom gosip. So, apa tea dia hari ni korang? Cuba bagi tahu saya. Dia kak. So, ni saya nak makan salmon skin Cik B sekarang. Nak dapat. Apa mau? You, saya baca. Baju. Saya speechless sebab dulu kan saya pernah patut ke saya bagi tahu? Okey. Nanti kan saya terlibat kali. Tak nak lah. Tapi tak ada apa pun. Cuma Okey lah. tak. Dia pernah jual pizza dia atas kafe saya dulu. Lepas tu saya nampak lah. Time tu belum together officially, like publicly lagi. Tapi saya nampak ada, memang ada perempuan tu. Dia tengah kerja. Tu je. Lepas tu dia suruh saya buat 100 air coklat. Time tu juga. Weh. Faham tak? Barista tiba-tiba dapat order. Bukan 100, 200, 300 tak silap saya dia minta ais coklat tu. Kabub. 5 liter duck. Wait, with me one day. Nani? Bukan kafe Aziva. Kafe yang Aziva bekerja dulu. Dulu Aziva kerja sebagai barista part time. Sebab Aziva bosan duduk rumah. Aziva jenis tak ada duduk rumah. Aziva kena keluar, kena kerja. Tak kisahlah. Tak kisahlah apa pun. Tapi Aziva kena bekerja. Aziva kena bergerak. Aziva jenis tak ada duduk diam. Kalau Aziva duduk diam, Aziva rasa tak tenang. Lepas tu buat ke 300. Iyalah. Saya buat. Weh, time tu the most hectic life ever. Korang bayangkan tiba-tiba dia nak 300 ais coklat. Lepas tu dia suruh saya yang bagi kat customer dia. Saya macam, kenapa saya kena bagi? Dia nak saya jadi orang depan kat situ, tapi saya tak nak. Dia buat apa 300 tu. Dia bagi kat semua customer dia. Yang customer dia beli pizza tu kan, ramai sangat. So dia bagi sekali lah air coklat tu. Air coklat tu free untuk customer dia.
baguslah. Dia pemurah untuk customer dia. Tapi 5 little duck wish me one day. Kenapa dia yang tak? Dia tak akan dapat. Tak, time tu Azifah masih budak-budak hingus yang tahu baru habis sekolah menengah. Tak kenal. Azifah tak berlakon lagi. Apa yang asyik tanya berat ni? Berat saya sama je, 53. Dia dulu 53. Terima kasih Mazwin. Orang tu apa? Tak? Cuba Google. Tak, time tu dah tumbuh rambut, tak potong. Itu umur saya berapa? 22, 21. 21, 22. Azifah memang kerja permanently ada. Azifah kan accountant. Besok Azifah ada shoot campaign dengan mama saya. Dia sanggup ambil mama saya. Mama saya letak harga kemarin Diorang ambil mama saya. Lepas tu thank you Petal. Lepas tu malam tu Azifah ada shoot live. Azifah ada live dengan Petal dengan Zaki. Nanti kau masuk lah. Okay. Ni dia ada jual lah gelang-gelang macam Azifah ni. Ni cincin-cincin yang Azifah selalu pakai tu. Suara kabut ni. Awak tak sempat nak jerit saya hari tu. Awak tahu tak, bila orang tanya saya siapa, cerita ke siapa saya, cerita ke siapa saya jawab semua Ellie ke? Punya saya mencari awak. Bye. Sampai hati. Saya cari awak tahu kat semua orang. Bila semua orang tanya cuba teka siapa saya macam Ellie ke? Rupanya tak. Online. Lepas tu tanya lagi, teka siapa saya? Ellie ke? Tak. So semua orang lah saya dah Ellie kan semua orang hari ni. Sebab awak kata awak nak datang. Kat sini saya nak tanya, saya dah kenal kat sini. Saya makan makanan paling gemuk. Ayam sambal hijau. Saya miskin Cik B. Perut muda Cik B. Bukan perut Cik B. Awak saya kat tengah tadi tu. Awak ni kenapa awak tak jerit? Oh, saya tahu dah. Okay. Bukan perut Cik B. Cik B jual. Cik B jual perut muda. Bukan perut Cik B. Sialah perut Cik B. Antara semua lah saya nak makan, saya makan perut Cik B. Janganlah saya lagi perut ni. Petal komen. Ya Petal. Masuk tak esok saya live dengan Petal. Dengan Zaki. Setelah sekian lama tak kerja dengan dia. So saksikan bestie anda besok. Dia nak talk bonding talk to my manager. And let's kan tunggu. Ya, saya dah agak itu awak. Saya macam apa Smishki dia tergantung macam saya punya. So dia macam adakah dia Eddie? Malam ni tak ada unboxing dah. Percaya pada diri.
Ada orang DM saya. Bukan DM. Ada orang cakap. Saya baca. Tante Aziva nanti buat surprise kat Kilauan Emas. Aku macam, dek, aku ni nampak tua sangat ke, dek? Bukan apa? Faham. Tapi tak. Tante Aziva buat surprise kat Kilauan Emas. Masya Allah. Apa? Saya peserta ke? Dia kata dia nak Aziva nyanyi. Tante Aziva nanti buat surprise kat Kilauan Emas, dia nyanyi. Saya bertanding dengan semua orang-orang hebat. Yang kawan-kawan mak saya. Semua tu kawan-kawan mak saya. Lepas tu tiba saya anak dia kat sini. Patutnya mak saya masuk. Diorang dah suruh. Dah jemput mak saya masuk. Mak saya tak nak. Lawak. Diorang suruh papa jadi juri. Lepas tu diorang pun suruh papa saya jadi juri. Lepas tu papa saya tak ada masa. Bayangkan kalau mak saya masuk, papa saya jadi juri. Mampus. Macam mana tu? Aman. Kau bagi aku makan penuh. Aku tak siap kau. Habislah. Habis. Chaotic. Mungkin itu yang apa yang TV tu Astro mahukan. Diorang suruh mak saya masuk jadi peserta. Lepas tu papa saya jadi juri. Habislah. Memang dia jadi peserta yang sekolahkan juri. Kenapa Li? Kenapa Li? Cynthia? 5 little duck. Where is with me one day? Kenapa kakak ajar dia minum manis? Okay, saya dah block. Cik bilang lambat ke tadi ada kena ganti soundcheck. Soundcheck pukul 12. Kita start pukul 4. Cik B sebab dia dah di Ipoh. So dia tak dapat datang lah. Dia tu dah datang dari Ipoh. Lepas tu dia lepak rumah saya sekejap. Lepas tu saya datang je lah soundcheck untuk, yalah dia macam kita kena lah datang soundcheck kan. Siapa yang boleh mampu datang. So macam kalau tak datang tu macam faham tak? Macam dia kena lah datang. Lepas tu saya datang tadi. Lepas tu saya minta je lah Adam tolong gantikan Cik B. Lepas tu dia kata boleh. Antara untuk Aziva seluruh email lulus tak? Tu je. Tahu tak saya ni pandai bodek. Saya pandai makan. Saya pandai tidur. Kabuk. Saya pandai Selori Milo je. Come on. Tak selori. Belailah. Ada 1000 Milo ke tu 1000 lori Milo ke tu macam saya macam macam unlimited ke. Faham tak? Unlimited. Semua hidup saya ada lori Milo depan rumah parking. Bagi kilang Milo ke, itu saya on. Tahu tak? Ada brand ni panggil saya. Company ayam goreng yang selalu saya makan. Namun mak saya tak bagi apa. Ya, Gi. Ya. Nantilah dia naik atas. Mak saya tak bagi. Sebab takut nanti 50-50. Ada orang kecam, 50 ada okey, ada 50% orang tak boleh terima. Kan tak settle lagi kes tu. So saya pun macam okey lah. Ayam goreng kuah. Sebab orang boikot kan. Tapi Malaysia punya korang kena faham. Malaysia punya dorang donate dekat Palestin tau. Tapi saya faham je, memang company tu macam tu kan. Terus saya nak buat apa. Tapi yang Malaysia punya, dia kan franchise. Dia tak semua terlibat kan. Saya pun tak tahulah. Saya mana nak cakap lebih. Ada bagi gift ke papa? Tak. Papa saya ada show.
Satu hari berapa kali minum dulu? Entah. HQ je yang terlibat Michelin. Tak kena bayar zakat. Apa yang kena bayar zakat? Jangan tanyalah apa yang tahu tu tahu je. Azwar buat hair screening. Dah. Saya selalu buat. Namun saya punya ada satu nama ni, saya punya bacaan tinggi daripada normal. Lepas tu buatlah scoop sekali benda lah buat. Tak ada apa pun. Tahu tak, saya pergi 3 hospital. Tiga-tiga tu tak hati nak check apa benda. What's wrong with me? Lepas tu dia kata, diorang pun tak tahu. Lepas tu aku bayar scoop tu semua untuk apa gila? Faham tak? Macam dah bazir duit. 3 kali saya masuk hospital lain. Nak tengok apa salah, apa kena, kenapa bacaan dia tinggi kan. Diorang pun tak tahu. Tai. Dah bayar berpuluh-puluh ribu. Lepas tu dapat jawapan, tak tahu. Dia macam baik kau tak jadi doktor, faham tak? Let me know. Tak. Kan belah pankreas saya. Saya sakit perut Saya masuk angin kot. Saya very senak. I need to go rest now. Besok dah saya shoot. Hari seminggu ni sederik saya shoot. Sakit perut. Saya shoot lepas tu ada live. Sampai bulan Oktober, November saya macam ni. Tapi Alhamdulillah terima syukur atas rezeki. Namun saya sepatutnya nak pergi golf, tapi saya malas. Saya nak pergi yang golf range baru tu. Apa tu? Sakit perut. Yang golf range baru tu, yang style, yang nampak klasik. Sebab banyak makuk tak sakit ke tak pun. Okay. Ni tengok saya punya golf set kan. Kalau purple. Dia Justin Bieber. Terkejut aku. Loki. Ni. Saya punya golf set. Dah lama, dah babuk lah. Lama tak guna. So saya nak pergi lah main. Gapau! Nantilah, dia tak ada mood ni. Ada dengan sakit perut. Mak saya kedera saya. Dia tak kesian kau kat princess ni, tahu tak? Saya ni princess. Aduh. Ada sakit perut. Adakah pankreas saya tengah menyerap? Saya sakit perut. Lalang semalam kucing saya dah makan dah. Kucing saya Loki tu, dia dah makan dah belalang tu. Okay. So saya menerima ada 2 hantaran daripada kawan-kawan saya tadi. Tapi ni Zaki punya. Apa Zaki punya adalah saya punya juga. So saya nak tengok. Hirono. Okay. So saya dapat Hirono juga. Ini Gaviscon. Ini dah macam sama besti. Binatang yang macam cicak. Sampai hati awak. Ada tu kat situ. Mana cicak? There's a lot. Ada surat. Wow. Wah, ada 3 orang. Hai Aziva, thank you tau sebab selalu buka kami dengan live walaupun awak busy. Banyaknya Kesian Aziva. Saya tiba lah baca ni. Janganlah kesian saya, kesian tau korang. Korang ni layan karenah saya. Saya live ni tergoleng-goleng pun korang tengok lagi. Kami sayang Aziva tau. Saya lagi sayang korang. Congratulations untuk sepanjang kerjaya awak dari top manager sehingga menjadi host di big stage. Semoga banyak lagi job lepas ni. Amin. Thank you again Aziva kerana menghiburkan hari-hari kami. Saya hiburkan korang ke? Saya macam buat korang stres je. Fly high Aziva. Sayang.
We love you so much. Nanti kita tengok wayang cerita Azifah sama-sama, okay? Janji. Jom. Terima kasih Aida, Najwa dan Pika. Azifah sayang korang. Malulah jerapah tengok. Kenapa dia betul-betul pandang direct sini, bai? Apa mu? Ni lah jirafah saya time mula-mula. Time mula-mula saya start buat live kan. Saya dulu start buat live, saya try untuk berlakon. So jirafah ni hero saya untuk berlakon. Minta dia, sorry lah tengok je lah jirafah saya malas nak alih. Ikan tu pandang. Ikan okey lagi. Niha. Siau. Terima kasih. Tak, dia bukan hero saya jirafah tu. Okey je kita buka. Tahu-tahu je saya nak beli dari Rono. Saya nak yang saya okey lah, semua comel sangat. Saya kalau boleh nak bantal atas ni lah. Tak, bukan hero saya. Jangan menekan-nekan princess. Nanti princess bergoleng. Rono hitam. Hari Ahad saya juga kerja beli ni. One day, okay? Okay. Jom kita buka. Jangan menekan-nekan princess, please. Princess sakit perut ni. Kucing ada cakap tak jirafah tu? Tu penuh-penuh cakap tu. Si Loki pak. Okay. Jom kita buka. Dapat apa? Alah comel. Look at that. Korang tu di bawah ni. Let's go. This is me and Aiko. Yeah. Comel. Boleh tak saya nak buka Irun Nozaki? Boleh tak tu saya punya? Kalau tak boleh tak apalah. Okay, jom kita buka yang lain. Lagi satu. Terima kasih tau bagi saya ni. Susah je. Apa ni? Stokin Benjamin ke? Wow. Alah comelnya. Tengok ni, dapat tokak-kokak. Dengam ni. Comel. Token Benjamin. Macam nak tahu saya perlukan token. Token saya memang dah habis. Comelnya. I love this. Thank you. Susah je korang. Kalau lagi kena masuk. Saya tak bercinta tau dengan Zaki. Miss saya clarifikan. Kami bestie. Sekarang saya kata saya tak nak bercinta-cinta. Tak elok pun. Lagipun career tengah naik. So kalau bercinta ni kadang-kadang menghalang juga. So kami bestie sahaja. Okay? Gitu. Yeah. Saya dari dulu cakap macam tu. So sebab saya nampak ada isu yang diorang kata dah break ke, kenapa dia kata dia single? Dah memang tak pernah together, memanglah single. Dia macam mana? Macam kawan yang baik lah. Macam saya dengan Cik B. Dah lah tu tengok jirafah saya. Apa salah jirafah saya? Tak sama dah ni colour. Jangan katakan. Betul kawan dulu. Ya, lagi pun tak elok kan couple ni. So kalau nak apa-apa pun hantaran 10 juta dulu. Dia selesa berkawan. Tapi saya faham je. Dia macam macam mana? Kalau nak serius kena kahwin lah macam tu. Tapi kami kawan je lah. Kami tak couple-couple. Okay. Tapi Zaki tu lelaki yang sangat baik. Tu yang saya okey kawan dengan dia. Antara semua lelaki tengah nak berkawan dengan saya berkawan dengan dia seorang je lelaki. Dengan talk to my manager punya gang. Dengan macam tu je lah. Saya sakit perut lah.
dengan orang estro. Perut dengan merah. Tu je lah. Dia korang tak boleh cakap dia macam budak-budak sebab dia jauh sangat. Dia sebenarnya matang sangat untuk umur dia. So kesian lah sebab selalunya orang yang lebih matang daripada umur dia kan, dia melalui banyak krisis dalam hidup. Siapa yang lagi matang dari umur dia. Macam contoh time childhood dia tak berapa best lah. Tu yang dia lagi matang daripada umur dia. Yeah, itu saja. Sakit perut gastrik ke? Pedas sangat kot. Saya tak payahlah nak tanya benda soalan macam tu. Saya kan tak nak kahwin sekarang ni. Saya tak nak fikirlah. Saya lagi je. Sesuai ayam. Siapa dapat rezeki tu untung. Ya, memang untung. So kepada semua perempuan-perempuan, gadis-gadis yang single-single kat sini, bolehlah suka kat Zaki. Dia baguslah. Dia sebagai lelaki, kalau korang nampak saya rapat dengan lelaki tu kan, tu sebab saya boleh percaya dia dan dia seorang yang sangat gentleman dengan perempuan. Kau baging lah, ada sakit perut. Dia memang, macam mana saya nak cakap dia hormati wanita. Sebab tu saya boleh kawan dengan dia. Mana yang korang nampak saya berkawan tu, macam tengok rapat saya dengan dia sebab saya boleh percaya dia. Aduh. Dan dia lelaki yang bagus lah. Sebab dalam industri ni ramai je problem. Sangat problem Apa? Biasalah. Lelaki tahu lelaki macam mana. Semua lelaki sama je. Semua lelaki sama. Serius saya cakap. Namun mana saya kawan rapat tu, dia okey lah. Dia tak macam tu. Case close. Ya, apa pandai lah korang fikir. Saya nak dessert lah. Cepat ni order ni. Dah macam pillow talk. Ni ikan belakang boleh makan tak? Tak. Terasa buang dengan bestie. Kita memang bestie pun. Kita boleh isi borang tak nak pick up Zaki. Isilah. Tapi saya akan go through dulu. Saya showcase tu 3. Yeah. Best tak ke baby. Best. Sebab jumpa korang. Okay, noted. Marilah kita ngorak Zaki. Pergilah. Comel kabut tadi. Comel kan. Tapi saya kesian dia tengah panas tu kan. Dia tukar topik. Cakap pasal awak lah. Ni saya nak tahu. Awak kenapa DP tu crop muka lelaki kat depan tu? Siapa lelaki depan tu? Cuba tahu. Aurat dek baju tu. Ni pun aurat dek. Berbeza dia. Woi Poyo. Siapa Poyo? Comel lepas tu kabut tunjuk Tia kat stage. Ya ke? Siang kabut. Nak ngorak Zaki kena pergi kat Mak Zaki dulu tau. Pandai lah korang. Sebab tu kena tengok didikan agama lelaki tu. Dia akan tahu batas-batas. Akan jaga. Dia macam mana? Tak semestinya. Ada je saya jumpa lelaki yang jenis solat lah. Memang alim sangat. Namun so sebenarnya dia ikut lelaki. Kalau dia macam dibesarkan untuk menghormati wanita, dia tengok mak dia susah, dia tengok mak dia pun struggle lah, dia akan hormat wanita selalunya lah. Dia tak semestinya. Saya dalam industri ni lama sangat dah. Lama dah saya berpecah. Macam-macam dah. Dia tak semestinya. Halo. Buat treatment ke? Treatment apa? Otak. Treatment otak saya tak ada buat lagi. Saya rasa saya perlu buat. Saya kena sedut semua yang kacik-kacik masuk air dalam otak saya ni supaya dia kering.
supaya saya tak ada nak kena baring-baring kami. Ya Allah, dah kenapa baring atas lantai pula ni, sebab saya sakit perut. Doa speaker ni lah nak juga. Apa? Nak baca ti. Oh, pandai lah fikir. Tak nekan-nekan. Saya no comment. Korang fikirlah sendiri. Dia tak elok pun cakap pasal orang. Tadi saya cakap lelaki pun sebab orang tanya. Dan saya kan rapat dengan dia. So saya, dan sebab ramai sangat cakap benda buruk pasal dia. So saya kena clarify lah. Macam korang ni tak elok tau. Dia a good person. Saya kena clarify benda tu sebab dah makin ramai orang cakap buruk pasal dia. Saya tak suka. Kan dia macam it's unfair lah untuk dia. Kenapa dia je kena macam tu? Situ pasal lain pula. Tak lalat saya ni kan, boleh tak saya nak buang? Dia macam menekan-nekan lah tak lalat saya ni. Dia tak lalat saya ni tak ada single. Dia kurang ajar. Dia tak respect orang single. Dia kena berdua. Ni dua. Faham tak? Ni satu. Ni berdua tapi ni long distance. Ini bertiga. Ini madu 3. Dia kahwin 2. Yang ni satu je. Yang ni single macam saya. Yang ni 2. Tu Freckles yang ni. Ni Freckles. Titik. Yang ni tak lalat ni. Okay, tu sweet je. Ya, korang gila isi borang nak ngorek dia. Dia bagus. Dia macam mana? Dia matang lah untuk umur dia. So saya korang apa pandai lah. Saya servis. Face Miss bila nak launch? Ada je. Korang nak aku tapi ingat apa? Sekejap. Laju sangat komen nak baca tak boleh. Sejukkan lantai marble. Sebab tu lah kucing suka tidur sini Patutlah kucing saya selalu tidur kan. Perut dia kena kat lantai. Tangan kaki dia memang macam starfish. Tapi semua baring lah kita. Baring je lah. Kita nak siapa isi orang. Bila cuba belum tahu. Gila rahsia. Ya. Lelaki datang. Laju sangat. Letih sangat tu dia. Tak, saya okey je. Base stage dah habis ke? Dah. Apa benefit face mist tu? Banyak benefit dia. Dia dapat menghydratekan muka. Tak elok baring atas lantai dek. Daripada saya baring atas laki akak, saya baring atas lantai. Doa sepiku ini. Sorry tau, saya suka bergurau. Tak nak, nanti jadi kes. Itulah. Tekan-tekan saya lagi. Biarlah nak beratas lantai. Ada orang menyahut saya tu. Boleh tak saya tak nak jawab? Tolong saya. Tak typing. Lagi komen. Bye. Semoga berjaya. Tak nak. Saya panggil tu. Siapa lagi kalau bukan macam anak saya suka bayar atas lantai. Buka apa? Macam best je. Akak-akak seorang ke kat rumah. Tak dengar tadi ada orang menjerit panggil saya. Saya ketakutan. Azifa mana hutang bila nak bayar? Saya yang hutang orang tu. Orang hutang saya ni. So, posen tak bayar.
Tak payah nak percaya. Boleh tak pinjam duit? Next month saya bayar. Kokokmu. Saya tak boleh percaya orang. Kalau nak minta hutang, saya kalau bagi hutang tu, saya dah fikir saya donate tu charity je. Kalau ada orang minta duit saya bagi tu kan, saya dah fikir saya bayar zakat ke bayar donate tu charity. Tadi sama cakap apa? Showcase Astro. Tadi kau apply Ejila lelaki-lelaki. Thank you. Terdapat pergi PV tadi. Ya ke? Mungkin salam mama. Waalaikumsalam. Lah. Azwa buat lash dengan trading ke? Trading tak. Lash lift ya. Suka dengar bagi jawapan padu. Thanks. Kita di best duit Cik B. Best kan? Cik B lah best. Tapi satu lagu je. Aziva, can I get birthday wish for you? Wah, happy birthday Rara. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Love you. Review arwah nak boleh. Review kucing sini. Deci gimana tu Deci? Deci. Oi. Bengak. Deci. Apa dia tu? Ni kan tu berapa tahun? Entahlah. Dari saya lahir sampai sekarang ada. Tapi kadang-kadang ada yang dah mati, mak saya ganti. Tu saya tak perasan pun. Tak ni yang baru. Diva tu tangga diva gila. Dengan Loki. Saya tengah baring dengan Loki. Loki. Oi. Elcin. Dia hilang. Aiko dalam bilik. Dah dekat banget. Tengok bontot kucing. Sebab nak pinjam duit. Tak ada. Tak boleh. Best ke Vietnam. Best do Loki. Aib Loki. Kenapa dekat lantai? Okey lah. Daripada saya baring. Kan saya sebut balik. Dah semua baring. Membaca berita. Tak nak. Tak, saya gastrik sangat. So saya terpaksa baring. Saya kalau duduk sakit weh. Okey, saya nak duduk sekarang. Doa sepiku ini. Jangan Azibah sebut. Azibah nak sebut. Bila saya dapat bagi korang face me saya Okey, saya ada 3. Next week. Korang nak saya launch next week ke? Okay. Jom teman princess buat makeup. Yes. Next week lepas gaji. Okay. Next week Tapi 100 orang je tak boleh beli dalam sehari. Ia gemuk. Tak sentuh pegau. Dia miau. Busyutnya ke. Bukan. Okay, saya nak buang makeup. Doa sepiku ini. Nak 2 botol. Saya cepat dia dapat. Bila pergi Sarawak ada konsert kan. Saya tak ambil yang tu. Saya tak jadi ambil. Sebab dia tak lock the mark. Dia tak lock the artis. Dia macam ni lah. Dia nak panggil saya. Lepas tu saya okey je. Tapi sebab dia tak bayar deposit ke apa, tapi dia dah bagi tahu semua orang yang saya datang. Dia macam, abang, jap bang. Abang kena confirmkan. Sebab dia diam je tau. Dia tak bagi tahu apa. Tak ada macam confirmation ke. Tak ada macam betul-betul dia nak lock the mark. Nak lock the date ke. Aku cuma ke dia tak lock tak. So kakak saya pun dia ada orang lain nak ambil saya job time tu. So bye. Kalau tak saya dah pergi Sarawak dah. Sebab Sarawak tu saya boleh jumpa kawan-kawan Brunei saya sekali. Sebab di sebelah je. Juris Sarawak yang tak tahulah. Lock tanpa deposit bapak lah. Bukan saya yang handle. Kakak saya dia jenis kalau tak bayar dia no money no talk. Saya pun okey lah. Ikut lah apa.
Betul lah Sarawak. Boleh insyaAllah one day. Saya nak buat apa tadi? Doa sepiku ini dihias. Kenapa saya nyanyi lagu tu buat makeup? Oh, tapi ada lagi satu saya nak buat. Oh, saya nak ni. Tahu tak, lashes ni saya pakai cluster. Bagus dia tak payah nak kena. Dia tak payah nak kena apa, gam. Dia lekat je. Semalam lagu ni rindu tu. Dihiasi bunga cempaka. Okey, tahu tak, mascara remover paling senang pakai yang ni. Sorry tak kalau dengar bunyi kucing. Kucing saya betul-betul kat belakang tu. Dia nak datang Kelantan. Mascara apa? Mascara Maybelline yang dia punya tu colour macam pink yang cair sangat. Dia beige colour kot. Hai Ziva, tadi aunty dengar Ziva sebut nak datang Sarawak. Bukan aunty. Bukan, salah. Saya sepatutnya datang. Tapi nombor ni notok. Oh, abang tu tak lock saya betul. Tapi dia sebut kat semua orang yang saya datang. So semua orang excited. So semua orang dah book vendor, dah book kedai ni. Tapi sebenarnya dia tak book pun saya. Dia hanya mengguna namaku. Nanti cover lagu tu je. Apa? Doa sepiku ini menghiasi bunga cempaka. Pakai maskara nak wuduk saya kata betul. Saya tengah tak nak bersihkan dia betul-betul ke ni, ha? Orang lain pakai makeup wipes je tau. Saya siap beli benda maskara ni punya nak remove. Lagi pun saya bukan boleh solat pun. Jangan menekan-nekan princess. Sabar je, sabar. Tak boleh sabar. Tahu tak princess ni? Ha? Dah imu mata kapla. Jangan main-main dengan kapla. Kapla kalau tengah mata macam ni, jangan main-main dengan kapla. Behi nepek Azifan. Behi gila. Aku paling suka nepek. Oh, behi nepek. Ajik teku, ajik sayang. Faham. Tapi kalau sayang Azifa, kena percaya ke Azifa. Kalau sayang Azifa betul-betul, kena percaya ke Azifa. Dia macam ajar budak tadika yang tak hati solat. Adik, kakak nak kena solat kan? Kena buang tak maskara tu? Oh, gugu gagak. Kalau tak ada ilmu macam ni, lagi biasa, senang. Tapi terima kasih tau tegur saya. Saya appreciate sangat. Cuma semua saya suka nawak. Tahu nawak? Saya suka bergurau. Kalau tak, bosan lah live saya. Cuma kalau orang tegurkan, saya cakap, oh okay, terima kasih. Case close. Oh tak duduk case close. Saya nak panjangkan lagi cerita. Ha, tengok. Kalau dah 5 minit saya cakap pasal maskara wuduk tu. Kalau tak nak cakap apa kat live. Brand apa? Tak tahu ni. Baron Bliss. Ni je yang saya dapat jumpa kalau kat Watson ke Guardian ke. Lepas tu dia hilang je lah. So maskara yang waterproof degil-degil tu dia terus hilang. Faham tak? Bagus. Okay. Mana ada dia ingin dengan saya, korang ni. Dia just kawan yang sangat bagus. Saya pun appreciate dia. Bolehlah satu dengan mic tu sorry lah. Doa sepiku ini menghiasi bunga cempaka. Topi apa Nariman ha?
Anak saya 3 tahun boy minat tu ke awak. Comel. Ramai dah ada anak Tapi masalahnya semua muda-muda yang ada anak ni. Semua macam bayi-bayi saya je. Ni macam tadi saya ada jumpa seorang akak ni kan. Anak dia 5 orang. Muka-muka muda macam saya. Saya cakap anak ke? Tu percayalah anak. My brain is not braining. Tak tahulah, saya rasa korang just nampak muda lah bagi saya. Tadi apa? Astro. Tak, saya tahun depan. Tahun depan apa? Mother of all. Dah tukar nama Tracy. Mother of all ni pun muka nampak muda ni. Mesti nak tengok macam. Ya Allah. Kahwin muda ke semua? Rezeki dia kahwin awal. Ya. Tapi kadang-kadang umur diorang dah 40 lebih dah. Cumanya nampak 20. Nampak 20 lebih. Lepas tu tanya pakai apa? Tak pakai apa-apa pun. Bye. Umur 20 kahwin. Wah, bestnya. Tengah. Abang Zul tu baik tu masuk. Abang Zul tu baik tu. Hai Abang Zul. Terima kasih tahu buat lagu sedap untuk Aziva. Nanti korang dengar tahu lagu Tanpa Rasa Jemu. Abang Zul yang buat. Kreatif kan Abang Zul kan. Aziva tukang nyanyi je. Yang buatnya semua Abang Zul. Tukar nama sebab orang dah tak kenal dia siapa saya. Okey, tukar je. Mesti diorang kata yang duduk muka muda. Tak dengar lagi. Saya just dengar diorang kata tak pakai apa-apa. Demi sikit. Doa sepiku ini. Orang tahu Azibat Dia kat sini ke? Bila lagu Azibat release bulan September 11 September. Janji 11 September tak ada release. Lagu paling comel. Doa sepiku ini menghiasi bunga cempaka. Da 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 da. Bagus siapa? Entah, mana lah kelisa saya? Mana kelisa saya? Saya sedang ambil luggage. Saya ada banyak cleanser saya pakai. 1, 2, 3, 4. Ada 4 cleanser saya. Tu lagu Aziva ke? Apa? Doa sepiku ini menghiasi bunga cempaka. Lagu saya. Okey. Lagu bapak Aziva. Kau bapak kan saya. Lagu papa main kan. Serabut 2 kali putus cinta. Ada 2 girlfriend ke? Itulah siapa suruh tak cukup 1. Kan dah sedih putus 2 kali. Itulah. Nyanyi lagu Aziva. Captain Rebel. Apa khabar Captain? Lama tak nampak Captain. Captain ni dari saya awal-awal live dia dah bagi gift kat saya. Dari live saya tak sampai 1000 pun kot. Doa sepiku. Lagu papa. Ya, lagu papa saya. Kenapa lagu saya? Nak dengar lagu saya ke? Tak terfikirkan olehku. Tak terfikirkan olehmu. Sorry Abang Zul. Saya lupa. Tak terfikirkan olehku. Cintamu sehebat itu. Walaupun ku coba menjauh, kasihmu tak pernah layu. Mungkinkah itu tandanya tadi tertulis untukku. Bagi teaser lain. Puasku bersuara, kau lupakanlah aku. Namun kau hanya tersenyum
tak pernah layu. Mungkinkah itu tandanya tak ada tertulis untukku jawaban pada doa yang ku mohon dalam sujudku. Kini aku percaya tak ada menyatukan kita. Mungkinkah dia doa yang ku minta tiap waktu. Dia ditakdirkan untukku, 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 untukku. Itulah, jangan request princess. Tapi lagu ni takkan hadirnya kalau tak ada Abang Zul. Abang Zul, dia memang buat lagu semua sedap. Saya tak faham. So saya bersyukur lagu pertama saya Abang Zul buat. Thank you Abang Zul. Abang Zul tu baik tu. Aziz memang ingat nama semua orang tak pun. Sikit je saya ingat nama orang. Rizal Karab Jamban. Sama-sama nonchalantnya Abang Zul. Nanti saya nak lagu lagi tau. Thanks. Tak tahu nak ambil aku pergi gila. Bawa sikit saya tunjuk. Let lu. Selalu ada Abang Zul. Siapa ada Abang Zul? Azifah cerita pasal Abang Zul ada macam-macam minat kat dia. Isteri dia cun tau. Jangan main-main. Isteri Abang Zul meletup. Nak tidur dah mother of all. Nama saya pula. Macamnya lagu Abang Zul. Kau mau aku awak lah nyanyi. Orang mana dah duduk mana? Siapa Abang Zul ke? AJL part 1 log. Tahu tak lagu saya berapa? Tahu tak lagu saya berapa lama? 5 minit 5 minit lebih. Habis saya kat AJL tu. Terus saya masuk lah. InsyaAllah. Amin. 5 minit lagu tu. Selalu lagu nombor kan 3 minit. Lagu tu sedikit rancak. Pos lagi tak dapat dengar. Biar korang dengar best. Saya nyanyi lagu tu. Duduk mana orang mana. Dah kenapa Munirah? Awak okey tak? Okey. Awak alright tak? Awak ada problem ke? Kalau ada problem kenapa? Main cerita kat saya meh. Okey tak? Kenapa? Suami tak balik rumah? Tak apa. Awak bawa je suami orang lain balik rumah. Sian dia. Mesti lagu tu ada drama Berdatuk Eda. Salah. Ada filem. Belum makan ubat. Tahan lah. Cuba tahan. Saya tak boleh tahan. Saya nak cakap juga. Azami nak tengok Muay Thai tak? Tak. Saya tak. Saya appreciate the art. Saya appreciate the art of Muay Thai. Tapi saya tengok, aduh sakitnya kena sepak. Penatlah gelak. Gelak lagi gelak. Toyol tungkau. Nafas cukup tak 5 minit tu? Tak cukup. Mana mama? Dia tanya soalan lain pula. Aduh. Awak okey tak? Azam nak Jojo ke? Jojo. Oh Jojo. The family. Saya appreciate dia punya work. I appreciate everyone's art and work. Bagus. Siapa yang membangunkan nama negara, saya sangat appreciate dan salute lah. Bagus. Munirah spam soalan dia tadi. Nak kenal Munirah. Munirah! Kenapa menekan-nekan princess ni? Mama dah sampai alamak. Bawa tu nanti. No comment. Saya pakailah mask. Saya ada satu mask ni. Mask of Magnamity. Habis lama masuk. Takutnya sebab tadi saya tak sahut dia. Sebab saya pura-pura saya tak ada kat bawah tu. Dia macam faham tak? Adik! Lepas tu kita diam. Lepas tu dia rasa kita tak adalah kat bawah tu kan. So, macam Mama masak ke? Tak. Mama masak untuk Cik B je. Untuk saya tak boleh masak. Azifah mengatakan diri sendiri ke? Saya jujur. Saya lepas saya buat jahat ke apa ke, saya akan jujur. Saya kata, Mama tahu tak, sebenarnya kan tadi kan adik ambil duit Mama. Saya macam tak sampai hati nak tipu.
Saya selalu macam tu. Saya pernah ambil duit RM100 dalam dompet mak saya. Lepas tu saya bersalah. Tu saya pergi kat mama saya. Saya kata, Mama, ada pengakuan. Tu mak saya kata, kenapa dia lagi? Lepas tu sebelum tu saya cakap, bukan apa Ma, Mama cantik sangat hari ni. Lepas tu dia kata, kenapa dia? Tu saya kata, adik lah yang menipiskan dompet Mama. Adik ambil 100 tadi. Maka dia hantar kucing. Oh, dah bagi baliklah duit tu. Duit tu dah habis dah Ma. Tak ada dah. So adik nak lagi 100. Tu dia, oh tak kucing makan diham. Tak mau tak bersyukur ke tak ingat snack kau nak dapat duit ni. Basuh kan basuh nak tahi. Oh tak bersyukur lah wah. Saya kata lah, bukan apa, salah Mama lah. Siapa suruh Mama buat air high maintenance? Mama time kecil-kecil je, Mama bagi saya Barbie. So sampai sekarang lah, I nak shopping. Lepas tu Mama kata, oh makan lihat, tak kucing tak cium syukur, basuh anakmu. Bukan apa Ma. Dah tu Mama nak spend mana lagi duit tu? Buat apa simpan-simpan? Anak ni tak minta banyak pun. Nak 100. Pinjam 100. Dato' Aida. Pinjam dahulu. Tak bayar sudah. Oh ho ho ho. Azwar belum cuci rambut, Azwar tak shampoo. Tak jadi tidurlah. Tidurlah Tracy. Doa sepi. Jangan, saya dah tak nak nyanyi dalam lagu tu. Dua hantai Mama ada dalam live ni. Mama, buka apa kadang-kadang adik ambil 100 tu pun RM50 tu adik donate. Adik bagi orang susah tau. So Mama dapat pahala. Tahu tak ada tabung-tabung, selalu tabung masjid ke apa. Saya masuk je lah duit dalam tu. Guna duit mak saya. Sebab saya nak bagi pahala ke mak saya. Kepada teks hari ni. Hari ni tak ada. Sekolah dia call. Tapi dia tanya kat mana tu. Lepas tu saya kata baru mendarat. Lepas tu bapa saya kata, oh okey, adik buat je apa-apa. Saya jawab okey. Lepas tu dia end. Dia selalu macam terpaksa dia call saya. Maju lagi dengan papa. Ya, sebab dia end call dengan saya cepat tu sebab dia nak call kakak saya lah. Yang saya tak tahu ke. Tak ada yang ngam macam tu. Saya pernah dengar dia call kakak saya. Lama gila. Setengah jam selalu call dengan saya. Sihat ke? Sihat? Dah makan ke? Dah? Okay, bye. Tak lepas minit pun. Kalau kakak saya, kakak, buat apa tu? Mana kabut? Mana ilip? Tok Wan? Kakak, macam mana? Okey ke? Janda baik okey ke? Zen okey ke? Kakak okey ke? Belajar okey ke? Makan okey ke? Duit cukup tak? Sihat ke? Kakak ni kena diet. Lama gila kakak saya. Dengan saya, adik, makan dah? Dah. Okay, tong. Kau dia kak? Kau dia kak? Kau dia? Kau dia apa-apa? Papa nak call. Dah makan ke? Dah. Dek. Dah adik pun jawab sepatah je. I princess. What can I do? Dah dia tanya dah makan ke? Dah tu saya nak jawab apa? Dah papa. Tadi adik makan ayam 2 ketul. Nanti dia akan jawab, adik kena diet. Adik sekarang ni artis kena diet. Jadi rabbit. Makan je sayur. Kalau tak ada sayur nanti papa tanam hantar dekat adik.
Kata tak nak. Papa pernah cakap adik ada mama, mama adik gangster. Yes. Tips cakap lama dengan papa. Tak nak. Tu panjang bol. Tak nak. Dia kalau bual dengan kakak saya, dia bual okey je. Dia tak ada pun tiba-tiba nak rage bait kakak saya. Tak ada. Dengan kakak saya dia tanya sihat ke, dah makan ke, okey tak semua, macam mana resort, okey ke. Dengan saya, adik kena makan ikan belut dengan kaki ayam, kasih collagen. Adik kena makan sayur. Nanti papa tanam, papa bagi adik sayur papa. Kata tu sayur papa. Lepas tu dia kata, tak boleh, adik kena makan sayur papa. Dia suka menyakak saya. Adik dah beli baju gym belum? Kata buat apa? Katalah adik kena start jogging, brisk walk setiap hari. Kata so tak nak. Lepas tu dia kata, kalau tak nak nanti adik macam mana nak kurus, tak elok jadi gemuk. Lepas tu saya kata lah, papa dulu pun gemuk. Adik buka Google, gambar papa semua gemuk. Lepas tu dia nak kata saya gemuk. Ya sebab papa gemuk lah, papa nak adik kurus. Dia kata macam tu. Mapurah. Dia suka dia expect saya tak tahu kenapa. Sebab suka dia expect papa. Saya tak sempat pun nak rage bait dia. Saya tak boleh nak rage bait dia. Dia akan rage bait saya dulu. Macam contoh saya kata, papa hari ni gym ke? Chest papa nampak makin chest papa nampak makin kecil. Terus kata, ni chest gym. Adik kena main chest juga. No. Macam lah papa saya tu, biarlah dia. Papa suka gurau adik. Kenapa saya? Saya tak suka. Saya tak suka tiba-tiba call dia suruh saya makan belut. Saya tak nak. Dia call kakak saya, elok je sihat ke, dah makan ke tak. Dia call saya, adik, Vietnam tu jangan makan ayam yang kepala dia sembelih sengit. Kata tak nak. Adik, Vietnam tu hati-hati. Jangan main makan je makanan diorang. Tengok dia sembelih macam mana. Sebelum dia makan tu suruh dia tunjuk dia sembelih macam mana, suruh dia azan. Kata ya papa. Adik dekat Vietnam tu pergi cari belut yang halal. Kata tak nak papa. Adik dekat Vietnam tu Mimi. Kata ya. Adik kat Vietnam tu cari kaki ayam. Tak nak. Adik dekat Vietnam tu jangan beli kopi sembarangan. Kadang-kadang kopi dia tu dia sekali dengan tai. Kata ya papa tak terfikir pun nak beli kopi kat Vietnam. Ya jangan bukan biar awak. Lepas tu dia cakap tu dia gelak. Hehehe. Kata kapu dia best sangat papa. Ha? Kapu dia yang seronok sangat tu papa. Adik kalau pergi Astro, adik jangan lupa salam semua orang. Ya papa. Kadang-kadang saya fikir papa saya ni tengok saya ni macam umur 10 tahun ke Macam it's common sense untuk salam semua orang kan. Salam akak. Assalamualaikum kak. Tapi papa saya selalu layan saya macam saya ni umur 5 tahun. Adik minat lagi ke Barbie. Kata tak dah papa, habis dah. Lepas tu dia tanya, adik main lagi ke My Little Pony? Kata tak. Tak main dah. Azura beli ke sebab papa main? Belum. Sampai kat sana buruk, tak sesuai dengan dia. Papa rindu adik masa kecil. Dah besar dah saya ni. Main hero nama toyol sekarang tu lah. Hari ni papa nasi amam mandi sungai. Saya tak boleh bagi tahu dia apa-apa. Macam contoh kan, kalau saya cakap, papa tadi kan adik makan perut Cik B dengan salmon skin Cik B dengan ayam masak cili hijau. Nanti yang mulalah dia,
Adik tak elok makan perut Cik B dengan salmon skin Cik B. Adik kena diet. Baiklah adik makan belut dengan kaki ayam. Kata tak nak. Aduh, dia random. Saya tak boleh fikir apa yang difikirkan. Dan saya tak boleh fikir jawapan dia yang seterusnya. Saya takut sangat. Kalau saya kena interview dengan dia ke buat live dengan dia kan, saya takut apa benda seterusnya yang dia akan cakap. Saya sangat-sangat takut. Kenapa bulu kucing? Suka sangat belut tak tahu. Nanti Cik B jual belut. Slang awak unik. Slang apa? Saya rasa saya cakap sama je dengan korang. Kan? Saya sampai sekarang saya rasa macam saya tak ada slang. Slang apa? Postcode. Papa ada beli tak? Postcode? Postcard. Lain. Sama je. Intonasi unik. Saya terbayang perut Cik B. Tak. Perut muda Cik B jual. Intonasi unik. Apa Apa yang lain? Sama je kan dengan korang. Tapi Azifah pun ikut dia. Ikut siapa? Hari ni Azifah tak mukbang. Dah mukbang tadi. Makan pun tak. Kalau ada big stage nak jadi host lagi tak. Kalau ada rezeki dan saya dipanggil lagi, why not? Perut kuda tak nak. Tadi seluar Cik B londe ke lawa. Cik B suka macam tu. Seluar dia selalu londe. Saya tak faham. Lepas tu dia pakai kalau boleh longgar lagi Cik B. Dah lama tak berita terkini. Intonasi Azifah cakap tu. Intonasi auto jadi Sinchan. Saya cakap sama dengan Sinchan ke? Gajah. Ya, nanti Azifah datang. Okay. Ya, Azifah dah balik Malaysia dah. Okay lah, Azifah nak end live dah. Azifah nak siap-siap semua nak tidur. Ni tengok ni. Saya nak kena pakai mask. Oh, korang nak saya pakai mask supaya saya tak bercakap ke? Sampai hati korang. Korang nak saya pakai mask masa tu ke? Yang ada pakai mulut, yang letak kat mulut tu. Sebab tu ke dia tadi menekan-nekan saya suruh pakai mask. Nobita, kau ni kan pakai Doraemon. Okay, bye. Bayang. Assalamualaikum. Good night. Jom tidur.